Rayuan akhir untuk anda yang hartawan dermawan, yang makan di pinggan, yang minum di cawan. Lihatlah di belakang saya, ini adalah Surau Al-Yumni DK9 Bandar King Rara Puchong. Keluasan lebih kurang 3 suku ekar. Tinggal 5% saja lagi untuk bayaran akhir kepada kontraktor, kelengkapan-kelengkapan asas seperti PA sistem, kapet, kipas, aircon, kelengkapan ruang bilik jenazah, kelas tadika anak-anak, semua sebelengkap dekat sini sebagai pusat komuniti masyarakat di Bandar King Rara Puchong. Saya Imamuddin Nazrul merayu bagi pihak Jawatankuasa Surau Al-Yumni Bandar King Rara Puchong, kita memerlukan lebih kurang RM250,000 saja lagi kerana para jemaah ahli qaryah di Bandar King Rara Puchong ini mengimpikan supaya tahun ini mereka dapat memulakan solat berjemaah di Surau Al-Yumni ini. Jadi jangan fikir banyak dah. Jom segera dapatkan maklumat, klik link yang kami sediakan ataupun gunakan QR yang kami sediakan untuk anda. Jom rebut saham akhirat.